Assalamualaikum, Dik. Minta maaf, pakcik nak minta tolong sikit boleh tak? Pakcik parking kereta kat situ tadi. Cek tengok cash tak cukup, lepas tu kad tak boleh pakai. Nak pinjam RM10 untuk bayar kereta je boleh tak? Boleh tak? Kalau tak keberatan lah. Tak ada cash. Alamak, sebab pakcik perlukan cash nak bayar tu lagi RM10 tak cukup. Kejap lagi bagi balik baki 10 boleh? Boleh QR boleh apa pun tak apa. Boleh Sebab saya phone pun mampus. Bateri pikong apa semua. QR bayar pakai QR Okey. Nama apa ni? Minta maaf lah ganggu, malu sangat. Wana. Dengan? Auni. Daripada mana? Kota Damansara. Datang shopping ke? Nama saya Cikgu Syahri. Ni mic saya. Saya seorang content creator dekat TikTok. Manakah awak sudi membantu saya walaupun secara QR. So saya nak bagi hadiah kat awak. Nak tak? Jawab 3 soalan dengan betul. Saya bagi 3 soalan. Kalau jawab 2 pun saya bagi hadiah. Okey, jom kita pergi kat kereta saya. 2 soalan daripada 3. Salah satu ni milik awak. Kan nanti kamera tak nampak pula. Okey, soalan pertama. Agak-agak live saya bila? Apa dia? Saya buat live bila? Buat live? Bila? Last? Kan, live. Setiap hari kot. Setiap hari? Tak tahu. Kesian orang tua-tua macam saya buat live hari-hari. Kena sakit jantung kalau pi tu. Jumaat. Jumaat? Sekali. Hari live buat hari Jumaat? Oh, last. Jumaat tu betul lah. Oh, betul. Sakat kena sakat. Okey, tak apa. Soalan nombor 2. Kalau semasa live saya tu selalu apa saya bagi? Bantu orang. Bantu orang macam mana tu? Salah. Jawapan ni saya bagi hadiah lah. Hadiah apa? Bagi hadiah. Kenapa tak cakap tadi bagi hadiah? Aduh, ya Allah, satu silap. Okey, soalan nombor 3, soalan penentu. Bendera Malaysia dinamakan sebagai? Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Okey, tak apa. Yang tu semua orang tahu. Ada berapa jalur dalam Jalur Gemilang? 14. Ini baru rakyat Malaysia. Tahniah. Okey, manakah awak jawab dengan betul, ambilkan kotak sekali. Tapi satu je lah. Botak saya ni. Tolong dia bantu dia untuk memilih. Nak itu? Okey, tahniah. Dah memenangi cincin daripada saya. Lepas tu saya ada satu soalan lagi. Ni saya malu sikit lah nak tanya. Ada TikTok? Boleh tak kalau follow pakcik? Sebab pakcik baru ada 900 orang. Baru mula TikTok. Boleh so kalau awak dua mula follow, jadilah 902. Nama saya Cikgu Syahri. Saya pernah betul lah. Alhamdulillah, daripada 900 jadi 901. Dah memang follow Tak tahu follow je. Follow. Alhamdulillah, nasib baik. Alright, terima kasih banyak-banyak. Tahniah. Nasib baik saya tak pau QR tu. Okey, terima kasih. Bye-bye. Buat baik mesti dibalas baik. Itulah intention saya. Orang buat baik ni kita mesti kena balas baik kan. Itu bukan janji saya, itu janji Tuhan guys. Alright.